Oh, Faizal Halim is back. Skuad Jang dah kena tiba dengan Selangor dekat home. Assalamualaikum. Salam Sukuahi Piala FA Malaysia. Memang dijangka sebenarnya. Perlawanan sengit lah antara perlawanan pilihan aku rasa Sukuahi Piala FA. Selain pada game yang sebelum tu, JDT Penang. JDT pun bawa bekalan tak berapa selesa ke SSI. Menang 2-1. Sabah pun begitu, walaupun main dekat away, bawa bekalan juga gol. Itu pun tak banyak, 2-1. Kuching City pula pun gila di Terengganu dengan 4-1. Ni bawa bekalan gol selesa lah. Jadi 4 perlawanan pasukan pelawat menang, bawa bekalan gol ke tempat sendiri nanti. Okey, balik kepada perlawanan tumpuan Selangor dengan Negeri Sembilan. Selangor FC menggila di paruh memang tengah on form lah Faizal Halim, Fortes. Aku nampak kedua pemain ni berada di posisi yang sepatutnya. Negeri Sembilan FC ni aku dah cakap sebelum ni, pengalaman skill individu memang berpihak kepada Selangor berbanding Negeri Sembilan. Aku pun dah katakan sebelum ni, kalau mengharap kepada penyokong penuh stadium, semangat pun aku rasa tak cukup untuk bersaing dalam Liga Malaysia ni dengan jangka masa yang panjang. Jadi aku rasa kekurangan Negeri Sembilan ni sebenarnya itulah kurang daripada skill individu players. Bila 4 atau 5 pemain utama juga tak dapat main, seperti Alex yang dominan bahagian tengah, pemain defender seorang tak dapat main, ada yang injured. So kekangan coach NJ ni memang inilah yang berlaku. Kalau tengok pada respon daripada penyokong-penyokong Negeri Sembilan sebelum game, rata-rata memang confident menang besar 3-0, 4-0. Tapi dia orang lupa Selangor sekarang momentum tengah baik. Faizal Halim dah kembali ke prestasi asal. Fortes begitu juga. Apabila pertukaran jurulatih baru ni, nampak tactical gameplay Selangor tu kembali pada asal. Nampak pemain-pemain ni berada di posisi yang sebaiknya sebetulnya. Tukar jugalah Negeri Sembilan ni untuk layak ke peringkat seterusnya lah Piala FA ni. Sebab lepas ni main dekat home Selangor lagi susah kerja. Sebab rekod Negeri Sembilan FC dekat away memang tak baik. Untuk Selangor, memang rekod dekat home memang kebal. Tapi bagus padaku, kalah kepada pasukan yang kuat. Memandangkan pasukan baru bentuk sebenarnya. Tetapi aku bercakap sebelum ni banyak kali, kepada penyokong kena terima keadaan pasukan seadanya, bagi sokongan terus, jangan give up. Tapi semalam mengecewakan apabila dah berlaku 4-0, kebanyakan penyokong dah banyak keluar awal. Mungkin boring sebab dah kena 4 biji. Sebab ini yang aku rasa penyokong-penyokong yang keluar awal ni, sebab mereka ni expect yang Negeri Sembilan boleh menang ataupun menang besar. Kena terima yang Negeri Sembilan ni pasukan baru bentuk. Yang kedua, player tak banyak pilihan. Dan yang ketiga, kita jangan lupa key players Negeri Sembilan adalah pemain pinjaman dari Selangor, iaitu Alex. Dia ni yang menggerakkan jentera tengah. Dia juga yang dominan dalam setiap game aku rasa. So kekalahan macam coach NJ cakap, kekalahan ni mengajar sesuatu yang bernilai untuk pasukan Negeri Sembilan. Tetapi apapun, game best. Aku rasa dah lama tak dapat vibe perlawanan yang surprise macam ni. Tapi Selangor FC calon sekali lagi lah untuk ke final lah. Tetapi dia akan hadap antara Sabah dengan The Real Warriors lah. Jadi akan ada satu game lagi. So tahniah Selangor FC, tahniah Faizal Halim, tahniah jugalah Negeri Sembilan FC kerana bagi cabaran